jumpai ada sebuah ledger yang ditunjuk daripada sebuah company yang terlibat dengan program Jana Wibawa, yang mana ada seorang ketua bahagian yang saya akan sebut nama sekejap lagi, yang telah pun menerima wang dan juga aset mewah daripada syarikat ini berjumlah 1.1 juta. So hari ini saya sendiri akan buat laporan PDRM dan SPRM supaya pihak SPRM dan PDRM melakukan siasatan berkaitan dengan ledger ini. Dan ledger ini datangnya daripada sebuah syarikat yang namanya Nepturi Sendian Berhad, yang merupakan sebuah syarikat yang sedang dibicarakan dalam kes di mahkamah sekarang ini berkaitan dengan projek Spine Road yang berjumlah 232 juta ringgit. Dokumen ini yang saya perolehi ini adalah ringkasan daripada transaksi kewangan yang diberikan kepada Ketua Bahagian Kota Melaka dan juga adik dia, iaitu Datuk Hisham bin Abdul Karim dan adik dia Reza bin Abdul Karim, yang mana dalam transaksi ini ada diberinya dalam bentuk cash sebanyak RM774,500 dan diberinya 2 biji telefon bimbit berjumlah RM15,000, 2 buah laptop bernilai RM10,000, sebiji kenderaan Proton Perdana nilai RM48,800 dan juga Lexus bernilai RM282,613, termasuk insurans dan juga road tax yang dibayar oleh Nepturi sini kepada beliau. Dan daripada ledger ini, kalau kita tengok ada beberapa nama yang disebut dalam ledger ini yang memang ada sangkut paut dengan kes yang sedang dibicarakan sekarang ni, iaitu TC Lian yang kerap muncul dalam ledger ini. Dan berdasarkan keseluruhan daripada saya punya pemerhatian, apa yang saya rasakan memang ada wajarnya sebagai seorang ahli bersatu dan juga ketua penerangan bersatu Hulu Langat untuk menyerahkan ledger ini kepada pihak SPRM dan juga PDRM untuk siasatan lanjut dilakukan berkaitan dengan mungkin ada pecah amanah ataupun rasuah yang melibatkan Ketua Bahagian Bersatu Melaka ini. Dan untuk pengetahuan media juga, Datuk Hishamuddin ini sekarang ini giat melakukan beberapa laporan kepada ketua-ketua bahagian lain untuk dipecat daripada bersatu. Ini yang kita pelik, kenapa dia nak ketua bahagian ni semua dipecat. Rupanya ada sangkut. Ini bukan kita nak menuduh beliau, kita minta supaya pihak SPRM dan pihak PDRM untuk melakukan investigation yang lanjut dan supaya kita dapat mengesahkan ledger ini sebenar-benarnya wujud. Dan dekat sini ada, kalau kita tengok, ada nombor cek dan sebagainya. Dan juga witness yang menyerahkan ledger ini juga, dia bagi tahu dia akan hadir sekiranya dipanggil oleh pihak SPRM dan pihak PDRM untuk melengkapkan dia punya investigation. Jadi kalau kita tengok, ini baru one case dan saya rasa ada lagi banyak kes yang mungkin akan keluar selepas ini yang melibatkan ketua-ketua bahagian ini, yang kita lihat mereka ini sekarang ni digelar sebagai pro kepada Muhyiddin Yassin, orang yang duduk di sekeliling Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sedang menjilat beliau ni dan cuba untuk merosakkan, kalau kita tengok, hubungan di antara Bersatu dan PAS, dan juga untuk menyebabkan kepada ketua-ketua bahagian Bersatu dan ahli Bersatu yang lain untuk dipecat daripada Bersatu. Mungkin ini sebabnya menjadi ejen kerana rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa, dan akhirnya telur dipegang oleh rejim pada hari ini. Kes-kes seperti ini memang rejim sedang gunakan pegang supaya pembangkang lembab, kan? Kedua ialah rejim akan dedahkan betul-betul dekat dengan pilihan raya. Jadi kerana itu, bila kita dedah, prime media tak pick up. Sebab mungkin arahan daripada rejim, jangan pick up, sebab kes tu aku nak pegang dia, telur dia dulu, kan? Besok dekat pilihan raya baru aku dedah. Jadi kami telah, bagi pihak rakyat dan perjuangan ini, kami telah sabotaj
perancangan rejim dengan mendedahkan dulu kes-kes seperti ini. Dan ini bukan satu. Hisham, kamu tampil, kamu berani, kamu nafi. Tapi sebelum kamu nafi, kamu kena tahu bahawa kita dah ada beberapa dokumen lain lagi selain daripada ini. Saudara bayang, ada ketua bahagian kira duit shilling nak pergi buat program parti. Ada ada bahagian yang terpaksa tutup pejabat sebab tak mampu bayar sewa demi mempertahankan perjuangan tapi terus berjuang. Tapi ada ketua bahagian yang menjadi dalam penjilat ini, kan, kes-kes rasuah, kes-kes korupsi yang dia ada dengan nombor cek kot, kan. Dan ini saya rasa perlu dibersihkan. Rumah perjuangan rakyat perlu dibersihkan. Selamatkan bersatu daripada penjilat dan pengampu seperti ini.